Kenapa golongan pesara wajib belajar simpan emas, tuan-puan? Okey, mengikut pesanan dan penulisan buku Pesara Bergaya, Tuan Azizi Ali, beliau mengatakan, yang pertama, tuan-puan, pendapatan berhenti tapi perbelanjaan waktu bersara nanti tidak akan berhenti. Bila kita sudah bersara, kita masih ada gaji, tuan-puan. Tapi malangnya tiada kenaikan tahunan seperti waktu kita bekerja. Dan dalam masa yang sama, tuan-puan, kita kena bayar bil-bil kita. Kita perlu duit untuk makan minum, malah kos yang paling tinggi adalah kos perubatan kita. Sebab itulah kita kena adakan simpanan emas, jadi backup yang nilainya tidak jatuh merundung macam duit. Yang kedua, tuan-puan, emas ini kebal inflasi. Duit tidak. Tuan Azizi Ali sering jelaskan bahwa inflasi ialah pencuri senyap simpanan kita. Harga barang makin naik setiap tahun, tapi nilai duit kita semakin susut. Jadi, emas terbukti mengekalkan kuasa beli dalam jangka panjang. Jadi, sesuai untuk pesara yang perlukan simpanan yang stabil bila bersara nanti. Yang ketiga, tuan-puan, kurangkan risiko habis duit terlalu cepat. Ramai pesara habiskan duit pencen dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Sebab apa, tuan-puan? Perbelanjaan tidak terkawal, kalau simpan tunai senang bocor, dan teremosi, beli benda tidak perlu. Itu yang selalu Tuan Azizi selalu sebut, kalau kita nak adakan simpanan, simpan dalam bentuk yang susah dibelanjakan. Emas sangat sesuai sebab naluri kita pada emas adalah untuk disimpan, tuan-puan. Nilainya bertambah saban tahun dan itulah yang membuatkan kita rasa sayang, mahu jual emas ini. Yang keempat, tuan-puan, aset mudah dicairkan bila perlu. Berbanding hartana yang perlukan masa untuk dijual, emas boleh dicairkan dalam beberapa minit sahaja, tuan-puan. Ini selari dengan prinsip Tuan Azizi Ali, pastikan tuan-puan ada aset yang liquid. Ada kedai emas, kita boleh jual emas kita bila-bila masa walau di mana-mana kita berada, tuan-puan. Yang kelima, tuan-puan, mengelakkan penipuan kewangan. Pesara adalah sasaran utama skim cepat kaya, tuan-puan. Tuan Azizi Ali selalu ingatkan, jangan kejar pulangan tinggi, tapi kejar pelaburan selamat. Simpanan emas adalah aset fizikal yang berada dalam simpanan kita sendiri, bukan di dalam tangan orang lain. Jadi, risiko ditipu itu kurang sebab kita pegang emas itu sendiri. Yang keenam, emas sesuai untuk lindungi kekayaan. Pesara tidak perlu produk berisiko tinggi. Lindungi kekayaan dahulu sebelum cuba gandakan. Emas adalah alat pelindungan kekayaan terbaik, tuan-puan. Dan yang ketujuh, sebagai instrumen warisan yang mudah diwarisi. Pesara yang ingin tinggalkan harta untuk anak-anak akan dapati emas ini mudah dihagikan, tidak perlu proses yang rumit, dan semua orang terima